Mengapa kamu patut mengeluarkan tube falopi jika kamu menjalani hysterektomi? Jika kamu menjalani hysterektomi tetapi menyimpan ovary kamu, kamu boleh memilih untuk mengeluarkan tube falopi kamu. Dipercayai bahawa banyak kanser ovary berasal dari tube falopi. Sel-sel yang melapisi tube falopi mengalami perubahan genetik tertentu yang boleh menyebabkan perkembangan kanser. Sel-sel tidak normal ini kemudian boleh merebak ke ovary dan organ panggul lain, akhirnya menyebabkan kanser ovary. Jadi, dengan mengeluarkan tube falopi semasa hysterektomi, beberapa kajian menyatakan bahawa risiko perkembangan kanser ovary boleh dikurangkan sebanyak 65%. Ini terutamanya berlaku pada wanita yang mempunyai risiko meningkat disebabkan oleh sejarah keluarga atau mutasi genetik tertentu seperti mutasi BRCA1 dan BRCA2. Kelebihan lain mengeluarkan tube falopi adalah bahawa cecair boleh berkumpul dalam tube falopi menyebabkan hydrosalpinx. Hydrosalpinx boleh berkembang atau berinfeksi dan kamu mungkin perlu menjalani pembedahan sekali lagi untuk mengeluarkannya pada masa akan datang. Masalah mengeluarkan tube falopi adalah risiko theoretical di mana pengaliran darah ke ovary dikurangkan oleh pembedahan dan ini mungkin boleh menyebabkan menopause berlaku dengan lebih awal. Walau bagaimanapun, risiko ini sangat-sangat kecil. Jadi kesimpulannya, jika kamu mengeluarkan rahim dan menyimpan ovary, kamu perlu berbincang dengan doktor kamu untuk mengeluarkan tube falopi.